إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Sayyidul Fadilah, Kak Ani, Kak Nur, seluruh ahli jawatan kuasa surau kita yang saya raikan akak-akak perempuan, mudah-mudahan kita diberikan keberkatan dan juga segala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama sekali marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya sekali lagi pada petang ini kita diberi kelapangan masa, kesihatan yang baik dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama-sama pada petang ini dalam slot Khamis keempat kitab muhimmah kitab muhimmah panduan tanggungjawab suami isteri. Kita telah bincang berkaitan dengan asas 6 tanggungjawab isteri kepada suami yang telah disebut di dalam kitab kita. Kemudian penulis menakalkan beberapa hadis berkaitan dengan tanggungjawab isteri yang besar terhadap suami. Kita sambung hadis yang seterusnya berkaitan dengan tanggungjawab yang besar. Nabi sebut tanggungjawab isteri terhadap suami. Muka surat 6 kalau kitab Rumi tu panang, kitab Jawi muka surat 3, kitab Rumi muka surat 6 baris 3 dari bawah tu. Muka surat 6 baris keempat dari bawah, seperti kita sambung seperti barang yang lain. Ini barang tu hadis, seperti hadis yang lain diceritakan di dalam beberapa khabar, beberapa hadis. Tu. Sebelum ni kita dah bincang hadis berkaitan dengan Nabi melihat perempuan ketika mana Nabi berhijrah ke Madinah. Nabi melihat perempuan keluar beramai-ramai untuk menghantar jenazah ke perkuburan. Lalu Nabi sebut pahala yang besar bagi perempuan bukan menghantar jenazah ke kubur tetapi berada di rumah berkhidmat sebagai suri rumah, itu antara pahala yang besar. Baik, seterusnya hadis yang seterusnya qala al-musannif rahimahullahu taala, sama juga hadis ni seorang perempuan datang bertemu Nabi untuk nak bawa kawan dia. Dia minta kebenaran dengan Nabi nak bawa kawan dia. Kawan dia ni ada soalan nak tanya Nabi. Apa soalan dia kita akan tengok. Berkaitan dengan ketidakpuasan hati perempuan melihat amalan lelaki yang banyak boleh dilakukan di luar, tetapi perempuan hanya boleh dilakukan amalan di rumah. Ini hadis ni berkaitan dengan kisah perempuan cemburu kepada amalan lelaki ataupun pahala yang dapat dilakukan oleh lelaki banyak berbanding perempuan. Lalu Nabi jawab, ini cemburu yang positif. Nabi kata cemburu yang sepatutnya ada pada seorang manusia, bukan cemburu kepada dunia. Bukan cemburu kepada dunia, orang lain dapat banyak dunia, kita dapat sedikit. Tapi cemburu kepada akhirat, yakni pahala lelaki boleh banyak melakukan pahala berbanding dengan perempuan. Lalu Nabi jawab, perempuan boleh melakukan pahala yang banyak, lubuk pahala dia ialah di rumah. Nabi kan jawab. Baik, kita tengok. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, seperti barang, yakni seperti hadis yang lain dicitrakan. Dicitra tu maksud diceritakan. Dalam kitab Jawi ditulis dicitrakan.
diceritakan di dalam beberapa khabar, ini beberapa hadis. Apa dia? Antara hadisnya, bahawa sesungguhnya seorang perempuan datang, ia perempuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersabda ia Nabi bagi perempuan, apa bicara engkau? Apa tujuan engkau datang bertemu dengan Nabi? Maka sembah ni jawab tu pana, bukan sembah macam pergi sujud tu. Ini bahasa klasik. Kalau kita baca seorang diri memang sesak tu pana. Baca seorang diri di rumah memang tak tentu hala kepahaman kita. Bercaban, bersimpan siur apa pahaman sebenar. Iaitu ilmu syarak ini mesti kita belajar, mesti ambil kepahaman itu daripada guru, bukan diambil kepahaman berdasarkan kepada bacaan sendiri. Itu antara cara sesat yang dilakukan oleh orientalis menggalakkan umat Islam sekadar membaca untuk memahami agama. Pergi di library dan tengok buku-buku agama tu, pembeli buku-buku agama, maka dia balik baca, confirm dan pasti kepahaman mereka tidak akan membetuli dengan sistem syariat yang sebenar. Kenapa? Kerana model syariat ini telah ditunjukkan oleh Nabi, iaitu Nabi mengambil syariat daripada gurunya, iaitu Jibril alaihissalam, dan Jibril alaihissalam mengambil syariat ini direct daripada Allah Ta'ala. Itu model yang ditunjukkan. Begitu juga sahabat Nabi mengambil agama ataupun syariat ini daripada Nabi, dan begitulah sampai kepada para ulama zaman kita belajar dengan kitab-kitab yang ditinggalkan oleh para ulama. Maksudnya belajar, bukan baca. Bukan baca. Lalu sembah ia jawab. Maka sembah ia, lalu menjawab ia perempuan tadi, ya Rasulullah, bahawa sesungguhnya kami hendak membawa datang segala perempuan kepada engkau. Kami ni nak bawa gen-gen kami ni datang bertemu Rasulullah. Kami tak puas hati ni. Bukan nak tutup persamaan hak. Hak jantina laki perempuan, laki boleh, kami pun nak buat juga. Ini nak tuntut dari sudut persamaan amalan. Kalau amalan orang laki boleh pergi peran sabil, orang lelaki boleh keluar dakwah, orang lelaki boleh keluar belajar, orang lelaki boleh keluar solat jemaah, pahalanya 27. Orang lelaki boleh keluar ziarah ke mana-mana tanpa ditemani oleh perempuan, boleh pergi solo. Kami pun nak buat juga amalan-amalan yang dapat pahala besar. Tu dia panggil tuntutan mereka nak bawa gen-gen bertemu dengan Nabi. Maka bersabda ia, ya Rasulullah, kerana apa? Tujuan apa kamu nak bawa geng-geng kamu datang bertemu dengan aku? Rasulullah tanya. Maka sembah perempuan itu, jawab perempuan yang gitu bertemu dengan Nabi. Dia nak cakap pada Nabi, kami ni maksud saya lah, saya ni nak bawa kawan-kawan saya bertemu dengan Nabi. Nak pakak bawa geng perempuan ni datang nak temu dengan Nabi. Lalu Nabi tanyalah apa tujuan dia. Dia pun jawab, maka sembah perempuan itu, jawab perempuan itu adalah sekalian mereka itu perempuan tu, semua perempuan kami nak bawa, saya nak bawa ni. Bahawa berkata semua perempuan tu, mereka pakak duk cakap, sesungguhnya Allah menjadikan ia Allah ni akan kita sekalian, dan pula menjadikan ia Allah akan kita sekalian ini di bawah tangan, yakni di bawah perintah segala lelaki. Tu dia mula cerita apa yang dia nak tanya Nabi. Gen-gen perempuan ni dia nak bawa kawan-kawan dia untuk tanya Nabi soalan apa. Ini antara soalan dia. Dia kata Allah Ta'ala menjadikan kami ini di bawah perintah segala lelaki ni, segala suami. Maksudnya kami ni Allah jadikan untuk berada di bawah pengurusan, pengelolaan suami kami. Kami tidak boleh bertindak sesuka hati tanpa terlebih dahulu meminta izin daripada suami.
Nak pergi mana kena minta izin, nak buat apa kena minta izin. Kenapa? Karena diri kami, diri isteri itu berada di bawah pengurusan suami. Kalau dulunya diri kami ni berada di bawah pengurusan wali ni, bapak kami. Cuma orang hari ni je tuan dia tak perasan. Anak-anak muda hari ni kan, anak budak-budak perempuan hari ni, masa dia belum kahwin dia tak tahu dia berada di bawah pengurusan bapak dia. Nak keluar rumah kena minta izin dengan bapak. Ini keluar je beritahu ibu dia, "Bu, kakak dah di shopping." "Buat apa di shopping?" "Tengok peragan, masuk peragan." "Buat apa lagi?" Dia beritahu, bukan minta izin. Dahlah dia beritahu ibu dia, bukan beritahu wali. Ibu tu PA, ibu tu pembantu. Dia wali dia bapa. Yang menguruskan anak perempuan ni bukan ibu, bapa. Cuma ibu urus tu ialah menepati bapa. Jadi pahala besar lah ibu ni. Sebab apa? Sebab dia bantu suami dia. Dia asal tanggungjawab suami mengurus anak perempuan dan anak lelaki. Jadi anak perempuan ni dia kena ajar, latih, ajar dan latih. Islam ni dua-dua, ajar, bagi ilmu dan latih. Latih tu latihan lah. Masuk latih ni, kakak nak keluar rumah, beritahu bapak. Tak boleh keluar tanpa izin bapak. Ataupun beritahu ibu. Ibu tu menepati bapak lah. Dia naik, dia panggil. Jadi PA bapak tu ibu lah. Jadi apabila dia terbiasa dengan hidup bebas di bawah bapak dia, dia tak tahu tanggungjawab, maka dia kahwin sama je. Dia akan bawa habit yang sama. Dia akan bawa perangai yang sama. Jadi dia tidak rasa diri dia ni berada di bawah pengawasan orang lain, di bawah pengurusan orang. Sedangkan perempuan ni sampai bila-bila dia berada di bawah pengurusan orang. Ini pengurusan wali. Daripada bapa kepada suami, meninggal suami, maka kembali kepada asal balik. Kepada pengurusan wali dia balik. Kalau wali dah meninggal, tak ada lah. Dah bapa pun meninggal, datuk meninggal, wali dia dah tak ada. Maka bebaslah. Orang yang tiada suami tu dan bapa dia pun dah tak ada, maka dia bebas. Maksudnya mengurus diri sendiri. Dia kata kami ni, perempuan ni cerita kat Nabi, kami ni dia kata di bawah pengurus, Allah jadikan kami ni bawah pengurusan suami. Lagi pula adalah duk bawah pengurusan suami, dihabaskan kita ni. Dihabas ni maksudnya asal dihabaskan dikurun. Habas ni dikurun di rumah, bukan. Maksudnya dijaga kami ni di rumah. Dikurun maksudnya tak dibenarkan keluar tu dengan maksud apa? Itulah maksudnya Islam menjaga rapi perempuan. Tidak membenarkan keluar rumah sewenan-wenannya. Tu kenapa? Kerana mahalnya isteri ataupun perempuan ni diangkat di dalam Islam antara harta yang bernilai ataupun antara barangan yang bernilai, sehingga mana dijaga rapi, tidak dibenarkan bebas keluar. Sebab hak mereka itu di dalam segala rumah, dan menjadikan ia akan kita sekalian akan tempat keinginan bagi segala mereka itu, segala suami. Perempuan kata kita ni pula dijadikan tempat keperluan bagi segala mereka itu. Jadi orang suami dia nak apa, maka kitalah yang memenuhi keperluan suami kita. Tu antara tanggungjawab isteri yang besar pahala dia. Dan fardukan atas kita berkhidmat bagi mereka itu. Ni perempuan duk cerita kat Nabi ni, bukan Nabi cerita, perempuan cerita. Maknanya mereka tahu tentang ilmu asas sebagai seorang isteri. Mereka cerita balik kepada Nabi. Dia kata kami ini, yang isteri ini difardukan ke atas kita, ini kata kami ini untuk apa? Untuk berkhidmat bagi mereka itu, yakni untuk berkhidmat kepada isteri, kepada suami. Tu. Khidmat tu dapat apa? Dapat pahala. Walaupun tak dapat upah dunia. Tak dapat allowance dunia. Tak dapat gaji, yang kata allowance, gaji pun tak dapat. Tapi dapat gaji yang besar di sisi Allah Ta'ala. Tu.
dan menjadikan ia Allah bagi mereka itu. Dia cerita pula lelaki. Sebaliknya dia kata lelaki ni pula, dah habis dah kami, dah habis dah isteri. Allah jadikan isteri ni, dia kata di rumah untuk menunaikan tanggungjawab sebagai seorang isteri kepada suami. Di sebaliknya dia kata Allah jadikan lelaki ni peran sabil, boleh keluar peran sabil, pahala besar syahid dunia akhirat. Ni dia cerita pahala ni. Jadi perempuan pergi tanya Nabi ni, dia tak puas hati berkaitan dengan pahala lelaki tu banyak boleh dilakukan di luar rumah. Adapun kami ni boleh buat pahala dalam rumah saja. Nanti Nabi akan buat rumusan, Nabi akan jawab. Dia kata orang lelaki ni pula boleh keluar rumah dapat pahala peran sabir, pahala yang besar. Peran sabir ni dia antara besarnya kelebihan pahala dia dan kelebihan-kelebihan lain. Apa antara kelebihan besar selain daripada pahala, selain daripada syurga? Iaitu mereka ni, orang yang mati di medan perang ni, dia panggil syahid dunia akhirat ni, antara tawaran yang Allah beri kepada mereka ialah bebas daripada soal mungkar nakir di dalam alam barzah yang setiap orang akan lalui. Alam barzah ni dua fasal yang setiap orang akan lalui. Pertamanya fasal soalan mungkar nakir, setiap orang akan ditanya, cuma bentuk je beza. Orang yang mukmin amal yang kurang lain soalan dia, orang mukmin amal yang soleh, amal yang banyak lain soalan dia, dan orang kafir lagi lain bentuk soalan. Tapi semua akan ditanya. Sebab itu kita nak tuan-puan, kita ni orang mukmin dia dua je golongan. Pertama, mukmin yang amalan kurang. Yang kedua, mukmin amalan soleh yang banyak. Mukmin pertama, mukmin dia jaga akidah dia, belajar akidah, pegang elok-elok akidah tu. Pegang elok-elok, apa pun berlaku tetap kita pegang dalam hati kita akidah yang kita belajar. Tapi amalan kurang. Maksud dia, amalan fiqh dia itu walaupun dia buat tidak membetuli sistem syariat, maka dinamakan amalan fasidah. Amalan yang rosak banyak berbanding amalan baik. Dia nak baik ni amalan, kena belajar ilmu fiqh supaya kita tahu ini sah, ini sunat, ini afdal. Cara praktis ini sunat, cara praktis ini afdal. Itu ilmu fiqh. Sebab tu dia kena jaga 3 ilmu. Betulkan akidah, betulkan amalan syariat, ini fiqh, betulkan hati kita. Yang ni tasawuf, 3 tonggak agama tu jangan ditinggalkan. Kena jaga sampai mati 3 tonggak agama untuk sempurna amalan kita. Supaya kita ni bukan sekadar mukmin, tapi golongan kedua, iaitu mukmin yang mempunyai, yang membawa bekalan amal yang soleh yang banyak. Tu yang didamba, yang diimpikan oleh para ulama. Bukan sekadar mukmin tapi amalan kurang. Nak mukmin amalan soleh yang banyak, yang cukup walaupun tak banyak, cukuplah untuk survive, untuk hidup di alam barzah, untuk hidup di akhirat, untuk masuk syurga. Masuk syurga yang terus. Kalau mukmin yang pertama tuan-tuan, itu tak masuk syurga terus, dia masuk neraka dulu sebab amalan soleh dia kurang. Timban amalan dia berat belah dosa. Kenapa? Kerana amalan soleh ni kurang. Tapi dia mukmin, di iman dia ada, maka dia akan ke neraka dulu. Selama mana kesalahan dia akan dikira oleh Allah Ta'ala, banyak mana dia akan diletakkan dalam kadar lama mana dia akan transit dalam neraka. Maka selepas menjalani hukuman neraka, maka dipindah balik kepada penetapan asal dia syurga. Kenapa? Kerana dia mukmin. Orang mukmin ini Allah janji dah kekal di dalam syurga. Tapi kita nak elakkan daripada transit ke neraka dulu. Sebab tu kita nak mukmin yang kedua, mukmin yang mempunyai amalan soleh, amalan yang baik. Nak soleh, kena belajar ilmu fiqh supaya kita tahu, oh inilah dia cara perbuatan yang baik yang menepati syariat. Jadi setiap orang dia akan disoal oleh mungkar nakir. Itu antara yang menjadi kegerunan di alam barzah tuan-tuan. Semua orang takut untuk pasal pertama. Sebab malaikat mungkar nakir bukan tanya saja.
Tak boleh jawab, dia hukum terus. Bagaimana yang kita biasa baca hadis, tak boleh jawab soalan, dia akan sakai dengan tongkat dia, tergelan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dicungkil balik. Sebab itulah apabila kita ni, dia ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan, pandangan pertama mengatakan setelah mana orang di atas ni melangkah keluar meninggalkan kubur, barulah datang Munkar Nakir. Baru dia datang. Dan selagi mana orang di atas tidak meninggalkan, duk baca Yasin lagi, duk talqin lagi. Sebab tu sunat talqin, sunat ajar dulu, sementara duk tunggu Munkar Nakir, ajar dulu. Lepas ajar ni kita balik je, dia siap sedialah di bawah. Takut tuan-tuan. Ni antara kalau kita oral biasa ni, kita interview biasa ni pun kata kecup perut dah. Kita nak test apa-apa kan, macam orang nak mengajar, dia nak ambil tauliah, walaupun dia tahu, tapi kadang-kadang jawab lain. Apabila berdepan dengan orang nak tanya kita ni, walaupun kita dah prepare, tetap macam-macam perasaan kita. Ini bukan orang, ini Munkar Nakir melekat. Yang datang itu mengikut jenis kita. Kalau jenis kita bagus, dia akan layan kita elok. Tapi kalau kita jenis tak bagus, sangat dahsyat. Rupa dia pun dah takut tuan-tuan, bengis. Munkar Nakir ni kalau dia tunjuk rupa dia sangat menakutkan. Dan dia macam malaikat yang jaga neraka. Tengok pengsan lah, takut. Malaikat tu Malik Zabaniyah, Malik Ridwan tak apa, dia jaga syurga, dia senyum. Orang tengok dia, orang tenang. Tengok malaikat yang jaga syurga, tengok muka dia je, tak masuk syurga lagi. Sangat tenang, sangat relax, sangat seronok, sangat suka. Muka ulu balan yang menjaga syurga. Ini jaga neraka tuan-tuan. Kita tengok pun hampir nak pengsan, takut neraka. Begitulah malaikat Munkar Nakir. Maka antara orang yang bebas soalan Munkar Nakir, pahala yang besar dan kebaikan yang banyak, ialah mati syahid. Ni yang orang perempuan kata kami tak dapat, tapi lelaki dapat. Dia kata dululah, hari ni tak ada dah peran sabir ni. Hari ni nak dapat peran sabir ni tuan-tuan kena mengaji. Kenapa? Pahala orang yang mengaji syahid akhirat. Dunia taklah, syahid akhirat. Orang mati dalam belajar ni tuan-tuan, pahala dia besar. Pahala dia, pahala syahid. Syahid apa? Syahid akhirat. Dia kena niat, aku belajar kerana Allah, bukan kerana nafsu, bukan kerana lain, bukan kerana ada masa, bukan. Ada masa, tak ada masa, aku tetap akan belajar. Kenapa? Kerana ini perintah syarak dan nak pahala dia besar dan kebaikan lain. Yang muktamad tuan-tuan, dia ada dua je yang bebas daripada soalan Munkar Nakir. Pertamanya mati syahid, yang kedua para nabi. Dua ni je. Nabi Rasul ni dia bebas daripada soal Munkar Nakir. Dan yang kedua yang bebas daripada soal Munkar Nakir ialah orang mati syahid. Ini dua golongan ini adalah pandangan yang muktamad di dalam mazhab kita. Dua ni. Orang lain semua kena. Cuma cara saja beza. Cara soal beza. Kalau orang yang amal banyak tuan-tuan, mukmin dan amal banyak, soalan sangat mudah. Hanya untuk melepasi syarat sahaja. Sebab syarat setiap orang mesti lalui fasal pertama, soal Munkar Nakir. Adakah Tuhan itu bersifat kudrah? Dia tak kata, dia tak tanya, Tuhan apakah mana hukum sifat Tuhan yang bernama kudrah? Ada soalan, Tuhan mempunyai sifat kudrah, ya ataupun tidak je? Ya. Mesti itu dah hukum dah. Mudah saja. Dia tak tanya man rabbuka. Man rabbuka itu soalan formal untuk orang kafir. Soalan formal untuk orang kafir yang Nabi bocorkan 5 soalan, itu bukan soalan kita. Itu soalan untuk, tapi jangan puas lah. Itu soalan untuk orang tak ada iman. Lepas tu kita jaga iman. Orang tidak ada iman, man rabbuka, dia mesti jawab Allah, sedangkan dia tidak percaya kepada Allah, Tuhan, nama bagi Tuhan yang mengurus segala alam. Man rabbuka. Dia tak akan tanya, Allah itu Tuhan kamu,
Tak, itu soalan lain. Soalan-soalan untuk orang beriman, antaranya disebut oleh ulama, adakah Allah itu Tuhan kamu? Ya, Allah Tuhan kami. Tu. Man nabiyuka, siapa nabi kamu? Kena boleh jawab, Muhammad itu nabi kami. Memanglah sekarang boleh jawab tuan-puan. Di bawah ni dia bukan kira hafalan, di bawah ni dia kira iman, dia kira kepercayaan, kepahaman dalam hati kita. Kepahaman dalam hati kita. Tu. Itu qaul mu'tamad. Untuk melepasi dua fasal, fasal pertama soal munkar nakir, fasal kedua azab kubur, himpitan kubur. Setiap orang kena himpitan kubur. Cuma berbeza dia ialah jenis orang. Kalau orang mukmin, ulama kata himpitan kubur seperti seorang ibu mendakat anaknya, sekadar dakapan mesra, dakapan yang penuh kasih sayang. Begitulah orang mukmin yang akan dihimpit oleh kubur, oleh tanah. Tanah hanya menghimpit dia seperti seorang ibu mendakap anaknya sebagai dakapan mesra dan dakapan penuh kasih sayang. Sebab syarat. Dia syarat dua ni kena lalui oleh semua orang. Mukmin lalui, kafir lalui. Cuma azab itu kepada orang kafir, orang mukmin lalui sebagai syarat. Jadi dua fasa ni, himpitan kubur dan soal munkar nakir, pandangan muktamad, dua saja yang bebas, iaitu orang yang syahid di perang sabil dan juga nabi dan rasul. Cuma tumpan ada pandangan dhaif. Ni pandangan dhaif untuk siapa? Untuk lain daripada dua golongan. Pandangan lemah. Pandangan lemah mengatakan antara orang yang bebas atau ringan. Dia buat atau lah. Bebas atau ringan soal munkar nakir dan himpitan kubur ialah orang yang syahid akhirat. Apa syahid akhirat? Banyak. Pertamanya ialah orang yang mati di dalam menuntut ilmu, terutama ilmu fardu ain tu. Itu ilmu yang besar pahala dia. Maka orang mati dalam keadaan dia menuntut ilmu, bukan mati dalam majlis ilmu. Yang minta mati dalam majlis ilmu kacau kan. Mati dan tak mestinya mati dalam majlis ilmu. Datang rebah, angkat tu pakai tak ada dah. Besarnya Kak Hajah dapat pahala. Syahid dia, syahid apa? Akhirat lah, bukan dunia. Syahid akhirat. Maksudnya di dunia ni kena buat macam biasa. Solat dia, kafan dia, sembahyang dia, macam orang biasa. Tetapi di akhirat ini dia akan dapat pahala besar, iaitu pahala orang yang syahid, seperti orang syahid di medan perang. Pahala dia. Kenapa? Kerana matlamat sama. Orang yang keluar medan perang ni, matlamat mereka tuan-puan apa dia? Untuk jaga agama, supaya tidak dirampah tanah air mereka dan tidak dihancurkan agama mereka. Dan yang kedua, nak jaga tanah air mereka daripada dirampah oleh musyrikin, daripada dirampah oleh orang kafir. Apabila orang kafir menakluk negara orang Islam, maka akan sukarlah kehidupan orang Islam. Untuk melaksanakan agama pun sukar tuan-puan. Nak belajar terbuka macam kita ni pun payah. Bukan senang untuk hidup di dalam negara orang kafir. Maka mereka ni apa? Mereka pertahan. Mereka pertahan negara dan pertahan agama. Apa persamaan dengan orang belajar? Orang belajar ni tuan-puan, samanya ialah mempertahankan agama. Kalau tak ada siapa belajar tuan-puan, agama ni ada tak ada? Ada sekadar nama. Tapi amalan orang buat tuan-puan tak sama dengan syariat. Orang bagi salam tuan-puan, salam masih ada, tetapi salam yang dibagi itu bukan lagi nama salam. Sebab tak belajar tata cara memberi salam, tata cara menjawab salam. Akhirnya tinggallah nama saja Islam, sekadar tinggal nama. La yabqa illa ismu. Tidak tinggallah nama, tidak tinggal Islam itu akhir zaman melainkan nama. Nama apa? Bukan nama orang. Bukan. Nama syariat itu. Salam. Orang panggil nama ada. Nama salam. Ya. Nama solat tak? Orang panggil solat. Tapi solat ikut dam je. Hantamlah macam mana pun. Asalkan panggil solat di sisi dia. Tu cara agama akan hilang apabila tidak ada orang yang belajar. Maka orang yang belajar ini, dia belajar dan dia buat
Maka di lapangan ada amalan syariat, ada amalan syariat. Kita boleh nampak dia bagi salam Assalamualaikum ke ajah. Nampak tak Islam di lapangan? Nampak. Bukan Assalamualaikum, itu bukan Islam. Habis apa tu? Itu bahasa dia. Itu budaya dia. Budaya yang telah direka cipta olehnya. Olehnya. Dia buat. Sebab apa? Sebab salam tak pernah belajar. Tak pernah belajar secara langsung apa hukum memberi salam. Apa tata cara menjawab salam, apa tata cara mengirim salam. Kirim salam pun tuan dah jadi budaya. Kirim salam jadi budaya. Tak ada salam, kirim salam tak ada salam. Kirim salam lah dekat ustaz lama dah, saya tak boleh pergi belajar. Kenapa? Letih. Tak tahulah kenapa letih. Pagi tu cegak, pagi tu cergas. Dia datang je petang tak boleh ustaz. Oh ya Allah, macam orang kena covid. Macam orang kena influenza. Sakit sangat Allah petang ni. Dia tak tahulah. Malam dia segar balik ustaz. Tak tahulah penyakit apa. Kira salam kat ustaz tu. Mana salamnya? Dah kirim salam lah. Tak ada salam pun. Tapi ustaz jawab juga. Waalaikumsalam. Jawab juga tak ada salam pun. Mu'tamad dia kena ada salam tuan-tuan. Baru boleh jawab. Tak ada salam nak jawab apa? Waalaikumsalam. Mana salamnya? Tak jawab. Dia tak bagi. Bagilah dulu. Kirim salam dekat ustaz dengan lafaz Assalamualaikum. Jangan buat kirim salam dekat ustaz dengan lafaz Assalamualaikum. Yang tu tak payah bawa. Bukan salam tu. Maka orang tengah ni pun dinamakan di dalam Islam wakil. Dia pun dapat pahala. Wakil orang yang bawa salam daripada Kak Hajah kepada ustaz. Tu bawa. Dia orang tengah. Ni ustaz saya ni ada hajat sikit ni. Bawa daripada 2 hari lepas lagi. 2 hari lepas lagi saya duduk simpan ni. Simpan apa dia? Salam. Mana salam? Assalamualaikum. Itulah dia syariat. Tak belajar tuan-puan, mampu syariat. Mati syariat. Tinggal nama saja. Itu besar orang yang belajar. Betul orang belajar tak ramai tuan-puan. Allah bangkitkan kan min fi'atin qalilatin. Berapa ramai yang aku bangkitkan jumlah yang minoriti. Tapi ingat minoriti itu yang paling quality. Minoriti je, tak ramai pun. Tapi minoriti inilah orang yang akan menjaga agama daripada pupus. Tu. Seterusnya. Dia tak puas hati lagi. Kita jangan panjangkan tuan-puan, tak sempat nak baca 2 hadis. Seterusnya. Dan dia kata orang lelaki ni dapat pahala besar mati di medan perang dan hadir berjemaah. Pahala pergi solat jemaah dapat pahala 27. Yang kami pula solat seorang diri di rumah. Dahlah solat seorang diri di rumah. Kadang-kadang solat akhir-akhir waktu. Awal waktu ni tengah duk kalut ribut dengan urusan hal ehwal rumah tangga. Kerana kita adalah pegawai. Pegawai oil and gas di rumah. Pegawai besar kita ni. Jangan duk nampak kecil-kecil kerja suri rumah tangga ni. Dia pegawai. Pegawai yang diiktiraf di dalam Islam. Walaupun tidak ada siapa yang melantik kita sebagai pegawai oil and gas. Ada orang tu dia kerja 2 jawatan dia. Di luar pun pegawai, di rumah pun pegawai. Itu bahaya tu. Jangan buat balik pegawai dari luar tu. Dia bos di luar, balik di rumah jadi bos juga. Arah suami dia. Jangan. Kita sekadar bos di luar saja, pegawai luar. Masuk di rumah, pegawai oil and gas di bawah suami kita. Suami kita tu dia pengurusi, cemen dia. Dia pengurusi. Kita tetap di bawah suami kita. Walaupun suami kita surau rumah, isteri kerja luar. Tetap yang kerja di luar tu tetap rendah daripada pangkat suami dia di rumah. Kerana pangkat suami dengan isteri ni Allah bagi. Allah Ta'ala di dalam Islam termaktub power atau kuasa yang ada pada suami itu dilantik oleh Allah Ta'ala, dan isteri ini timbalan ataupun naib ataupun pengganti suami yang mengurus rumah tangga. Mengurus rumah tangga itu ialah isteri. Sebab itu hak rumah tangga ini, pengurusan rumah tangga ini isteri. Kenapa? Kerana hak isteri, tempat tinggal tu kan hak isteri. Suami kena sediakan tempat tinggal. Mengikut apa? Mengikut kemampuan suami dan keselesaan isteri. Dia kena bagi pilihan ke isteri macam mana. Nak design dapur macam mana. Sebab dia yang mengurus. Bukan suami. Suami dia balik sekejap je. Yang nak duduk lama dalam rumah ni ialah isteri.
Tu. Kereta tak apa. Kereta suami. Ni contoh je lah tuan-puan. Contoh saja. Dan dia kata Allah Ta'ala tu menentukan ia suami ni akan mereka itu dengan khutab, boleh berkhutbah, boleh mengajar. Tiada kita, tiada kami ni, isteri ni. Maka apa kita ganti akan baran yang mengurniai oleh Allah Ta'ala akan suami itu. Dia tanya Nabi, apa yang Islam bagi kepada kami ni? Yang boleh ganti pahala besar yang kami tak boleh buat, yang orang lelaki boleh buat tu. Ni dia cemburu kepada pahala. Lalu Nabi jawab, maka hairamlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hairan dimaksudnya Nabi terkejut dengan pertanyaan perempuan ni. Tu Nabi tercengang tu, terkejut tu dengan pertanyaan perempuan. Hebat ni. Nabi puji. Ni dia panggil apa? Nabi sebut inilah dipanggil cemburu yang terpuji di sisi cara. Perempuan cemburu dengan lelaki tentang pahala yang banyak, bukan cemburu tentang dunia yang sedikit. Tu Nabi sebut bukanlah tak puas hati kerana dia tak dapat dunia seperti orang lain. Orang lain dapat macam-macam hebat dunia. Isteri orang lain macam-macam dapat hebat, yang kita pula tak dapat apa. Bukan. Tu Nabi terkejut tu. Lalu Nabi jawab apa? Dan berkata ia Rasulullah, tiada aku lihat akan seorang perempuan yang telah baik dan sehabis dan manis perkataan pada pekerjaan Allah Ta'ala, pekerjaan agama, daripada engkau. Tu Nabi puji dia. Nabi kata, aku tidak pernah melihat seorang perempuan yang tidak berpuas hati dengan amalan ataupun pahala yang banyak yang boleh dilakukan oleh suami dia. Tu Nabi terkejut. Lalu Nabi pun jawab bahawa sesungguhnya sebaik-baik taat salah seorang kamu bagi suaminya itu menyamai akan kebajikan itu semuanya. Tu Nabi jawab. Satu je Nabi jawab, tak banyak pun. Yang banyak cakap tu perempuan. Nabi tak banyak cakap pun. Nabi jawab sepatah je. Nabi kata dah kamu nak tahu sangat, Nabi tak bagi bawa perempuan tadi, dia tak jadi bawa. Tak bawa pun. Dia pergi minta kebenaran Nabi. Boleh tak kami nak bawa gen kami? Bukan gen membawaan. Gen yang elok ni. Gen tak puas hati dengan amalan yang dapat dilakukan oleh suami. Lalu Nabi kata tak payahlah, tak payah bawa lah. Kamu balik cerita je kat gen kamu. Cerita apa ni? Nabi kata amalan ta'at. Ni payah nak buat tu kan. Sepatah je Nabi sebut. Amalan ta'at tu. Sebaik-baik taat salah seorang kamu ni isteri lah, bagi suaminya itu menyamai akan kebajikan yang dibuat oleh suami itu. Besar pahala taat tu kan. Taat ni. Sebab taat itu wajib. Taat itu secara umumnya wajib, melainkan taat pada perkara yang disuruh oleh suami itu perkara maksiat, itu haramlah kita taat. Seperti dia nak minta izin suami dia keluar belajar fardu ain, suami tak boleh ajar. Kalau suami boleh ajar, tak boleh keluar tuan-tuan, haram keluar. Dah suami tak ajar, nak belajar bab solat, nak belajar bab basuh ikan, basuh ayam, basuh pinggan, tak apa, hantam macam mana, tak apa, tak boleh belajar basuh pinggan. Tapi basuh ikan kena belajar. Jangan buat hantam lah macam mana pun, janji bersih. Bersih bukan, dia nak suci. Bersih tu orang kafir boleh basuh bersih tuan. Buh baik je jadi dia takkan nak basuh macam mana, dah tak ada darah dah. Nak cuci macam mana lagi? Cuci lain, bersih lain. Jadi suci ni parameter cara, bersih itu kita. Sebab itu bersih tu sunat, suci tu wajib. Maka belajar, kena belajar. Tiba-tiba suami tak bagi, dia tak belajar buat apa? Takkan terhenti solat lagi. Aku dah tengok kau solat, rokok, sujud dah jadi dah. Hebat suami kita.
Dah jadi dah, dia kata. Aku dengar baca tahiyat dah jadi dah. Tahiyat pun jadi je. Jadi ikut dia lah. Dia pun tak belajar. Apabila dia pun tak belajar, dia nak suruh kita macam dia juga, tak belajar juga. Nak jadi kita macam haram, tak belajar juga. Haram tak belajar, tuan-tuan. Orang ramai orang tak tahu. Tak belajar fardu ain haram sampai bila-bila haram. Direkodkan haram sampai dia belajar. Dia belajar barulah rekod catatan haram tak ada. Barulah dia beri pahala wajib. Hari ni ramai orang tak sedar, belajar solat tu wajib, belajar bersuci tu wajib, belajar tentang mengenal perasaan hati tu wajib, bukan sunat. Bukan ada masa baru belajar, bukan pencen baru belajar, bukan. Sebelum pencen kena belajar, sebelum balik lagi asalnya. Tapi dah sebelum balik tak sempat, maka lepas balik lah. Lepas balik tak sempat juga. Habis tu bila? Lepas pencen. Pencen awal boleh tahu. Mati awal. Umur 50 mati. Hari ni mati tuan, tak nanti 63, tak nanti 60. Jangan tunggu 60. Takut mati umur 40. Ramai kawan-kawan saya hari ni. Kalau kita pergi hospital tuan, anak-anak muda yang sakit ramai. Dulu ni tuan, kalau kita dengar orang sakit ni, minda kita 40 ke atas. 40 tak sakit lagi dulu. Sakit ni tua, umur 60 baru sakit. Orang dulu. Hari ni 30 sakit tuan. 25 lumpuh. Umur 25 lumpuh. Sebab apa? Gaya hidup, pemakanan, gaya hidup stres. Dahsyat tuan. Lepas tu malam tak tidur. Tu kacau tu hidup. Anak-anak kita malam tak tidur. Dia jadi apa? Kelawar ke apa? Siang tidur, berhantu. Jadi berhantu. Bahaya tu. Melawani arus. Dia panggil melawani fitrah. Allah buat lain. Allah buat malam untuk tidur. Dia malam untuk jogging, malam untuk berjaga. Malam tu lah nak jogging, malam tu lah nak main futsal. Macam-macam hidup bila meninggalkan syariat, meninggalkan agama. Agama kena letak awal tuan, fardu ain. Maka kita kena buka minda kawan-kawan kita, dakwah kawan-kawan yang tak tahu tu besar pahala dia. Dakwah supaya mereka sedar tanggungjawab sebelum mati, wajib belajar supaya kita lakukan amalan baik. Tak belajar tak akan jadi amalan baik. Tak belajar tak akan jadi amalan baik. Nak jadi amalan baik menurut syarak mesti kena belajar. Maka kena tanam dalam minda anak-anak kita seawal mereka belum balik bahawa ilmu itu wajib, amalan baik itu wajib. Bukan kita kata buatlah macam mana pun. Maka kita minta dengan suami tak bagi, yang ni tak apa. Kini kita boleh melawan ataupun kita boleh pergi tanpa izin suami oleh kerana perkara-perkara itu wajib. Perkara wajib kalau suami tak bagi, wajib kita buat. Perkara haram kalau suami suruh, haram kita buat. Baik. Tu je dia kata. Nabi kata taat itu besar pahalanya. Nak taat ni tuan-puan macam mana modal dia? Ilmu. Nak taat ni tuan-puan kena ada ilmu. Mana perkara yang kita wajib taat, mana perkara kita tak wajib taat. Walaupun macam mana pun tuan-tuan, letih macam mana pun kita kena kawal emosi kita, kawal diri kita untuk melakukan ketaatan. Balik letih ni tuan-tuan lah 1 jam dah duduk ni. Balik-balik ni pula dia minta air. Allahu Akbar. Buka pintu je, ya air. Air. Tak tahu orang letih. Kena sebiji atas kepala. Kena lawan tuan-tuan, cabaran dia. Nak melakukan ketaatan bukan mudah tanpa ilmu. Air boleh. Pejam mata letih lah. Ya Allah, letihnya. Lempar tudung, lempar kitab atas kitab tinggi, letak atas almari. Minggu depan pula ambil. Lempar kitab atas almari, lempar telekom terus masuk apa? Berperan di dapur. Masuk kongkang. Kenapa? Nak melakukan ketaatan. Walaupun orang tua tu minta air je. Kita bukan sekadar air bagi. Bukan sekadar air putih. Air teh. Orang tua tu minat lah air apa? Teh tarik. Tak, buat apa pun sah, orang tua tu dia hantar semua. Kalau dia minat teh tarik, sunat buat teh tarik. Walaupun dia tak minta tuan-tuan. Itu panggil khidmat. Khidmat ni tuan-tuan kita buat tanpa mereka minta. Minta. Kita tahu
Orang tua ni petang ni bagi dia minum lah, nak dapat pahala. Nak dapat pahala saja, bukan kerana lain, bukan kira lain. Ingat, minda kita minda pahala. Walaupun Allah letihnya, Allah menyampahnya, duk buat benda yang sama. Buat benda yang sama suri rumah ni. Daripada awal dia kahwin sampai matilah lipat kain. Tak ada kerja lain, tak resign kerja tu. Kerja kat dapur, kerja lipat kain, kerja menyapu, Allahu Akbar sampai mati. Pahala tuan-puan, pahala besar. Setiap kudrat dia tu, kudrat perempuan ni, walaupun tak meniti peluh, setiap kudrat yang dia bantu suami dia, pahala yang besar. Ini Nabi sebut ni, menyamai bahkan lebih lagi pahala daripada orang lelaki. Dengan syarat dia kena ada ilmu macam mana nak taat kepada suami dia, dan nak khidmat. Ingat, khidmat tu pahala besar tu, taat dan khidmat. Tapi biasa ni kita khidmat lah. Khidmat ni maksudnya kita fikir orang tua ni kalau petang ni bagus dah juga kalau kita bagi air kat dia. Kita sedia air, dia minum tak minum lain cerita. Ban air dah siap tu ban. Tak nak minum air, tak apa, biarlah. Kita buat khidmat, dapat pahala walau dia tak minum. Kita buat. Tak apalah, saya minum lah. Kita hantam. Kita masak dia tak makan, kita makan. Tapi kita khidmat dah dapat pahala. Belum dia makan pun tuan-puan dah dapat pahala dah. Belum dia minum kita dah dapat pahala dah. Tu dipanggil pahala berkhidmat kepada suami. Jadi kita kalau tak ada suami bebaslah. Tu seronok orang tak ada suami. Tak perlu berkhidmat. Nak pergi mana boleh pergi. Tak payah buat tu, tak payah buat ni. Seronoklah tuan-puan. Tapi dah kuranglah pahala. Dah tak ada dah pahala untuk berkhidmat dengan suami. Tapi tak apalah, kita dah khidmat lama dah. Sampai matilah orang tua tu khidmat. Bahkan nak tunggu bila nak mati orang tua ni. Dia isteri ni dia impikan orang tua suami dia mati dulu. Sebab apa? Tak larat lah ustaz, tak larat, ya Allah, bila nak mati orang tua ni. Tengok muda lagi ustaz, itu tak tahan ni. Tengok muda lagi ustaz, suami saya tak tahulah nak mati bila. Kalau tengok suami Kak Ajah tu nampak tak lama dah. Umur dia 70 dah tak lama dah. Kak Ajah ni dah tak lama dah nak merdeka ni. Merdeka mana jauh lah, tak ada suami tu merdeka lah. Tapi kita nampak pahala tuan-puan. Nampak akhirat ni ya Allah, kalau tak nampak pahala tuan-puan letih. Maka nampak pahala tu, insya-Allah itulah yang memotivasikan kita daripada kita tak larat pun jadi larat, letih pun jadi boleh lawan, menyampah pun kita jadi boleh lawan. Kenapa? Kerana kita buat kerana Allah, bukan kerana suami kita. Kerana Allah Ta'ala. Jadi kena didik hati kita tu sentiasa buat ni kerana Allah Ta'ala, bukan kerana suami. Kalau kerana suami, masa muda je tuan-puan. 60 tidur asin lah. Ya Allah, 60 tidur asin lah. Jangan tuan-puan, jangan amal tidur asin. Kerana pahala rugi besar. Pahala tidur sekali tuan-puan, walaupun tak buat apa, besar pahala dia. Betul. Orang tua ni tak tahannya, umur 60 tak nak tidur. Tak nak tidur sekali. Tak tahu budaya apa sekarang ni. Bahaya. Dia tak boleh. Walaupun umur 100 tahun tidur sekali. Umur 100 tahun bongkok dah. Bongkok lah tidur sekali. Duduk sebelah tak ada apa pun. Bukan buat kerja apa pun, tapi duduk sebelah tanpa buat kerja tuan-puan. Itu pahala besar tu. Itu pahala besar. Sebab apa? Sebab isteri ni, dia tanggungjawab dia sentiasa berada di samping suami. Itu tanggungjawab dia. Tak mestinya nak kena ada buat kerja duduk sebelah. Tak, kalau kita dia ingat nak duduk sebelah, nak kena buat kerja apanya, duduk tu buat kerja dia tu. Kerja kita tu duduk tu. Duduk sebelah, tidur sebelah. Saya nak bangun salat sunat tahajud pukul 4. Bangunlah. Okey. Asal tu kena minta. Sebab apa? Sebab kerja kita di sebelah dia. Bukan tahajud kerja kita. Tahajud tu sunat. Tapi tanggungjawab kita duduk sebelah je. Tak ada buat apa, relax ya, tapi ada pahala. Itu untung isteri tu. Berbanding dia sujud 20 rakaat tapi tak minta izin. Bukan nilai besar tu pun sujud tak minta izin dengan suami tu. Kalau minta izin tak apalah, minta izin. Tu ya, Nabi jawab. Baik, sikit lagi tuan-puan, kita ada 10 minit lagi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Ada satu kes tuan-puan,
umur kat 100 tahun. Isteri dia umur 90. Laki kat 100 tahun lah. Beza 10 tahun lah. Diorang dulu biasalah. Beza 10, beza 20 orang dulu. Ni beza tu. Suami isteri dia bongkok dulu. Bongkok isteri. 90 tahun. Bongkok. Laki pun bongkok juga tuan-tuan. Laki dia dekat 100 tahun. Tok guru saya dulu 117. Bongkok juga. Tapi suami dia, isteri taklah, isteri muda. Isteri umur dalam 50. Jadi, dia ada kes lah. Kes ni perawat cerita. Salah seorang ustaz lah cerita. Perawat. Pergi jumpa. Umur 1 tahun lah. Pergi jumpa perawat ni. Sebab apa duduk sembang seorang? Tak, bukan nyayuk. Tak nyayuk. Tak nyayuk pun. Dia duduk sembang seorang. Jadi anak dia lah bawa jumpa ustaz ni. Anak dia kata, saya duduk tengok ayah saya ni ustaz. Tak tahu. Malam-malam dia sembang seorang. Saya kata ayah, dia tak nyayuk. Memang tak nyayuk. Saya tanya, ayah tu sembang dengan siapa? Dia kata, tak tahulah, ada 2-3 orang datang jumpa aku. Perempuan. Dia kata, datang perempuan sembang dengan aku. Aku layan je, dia kata. Dia layan lah. Itu yang anak dia dengar duduk sembang tu. Rupanya dia duduk sembang dengan perempuan. Perempuan apa tuan-tuan? Rupanya jin perempuan tu. Sebab apa? Sebab dia tidur sekali dekat, apa tak ingat berapa puluh tahun dah tidur asin. Isteri dia ni umur 90 bongkok dah. Jadi tidur asin lah. Patut tuan-puan umur 100 tahun tidur asin. Ni 60 ni tak patut ni. Kakak saya tunjuk ni. Ni umur 60 tidur asin dah. Ya Allah, rugi pahala, rugi. Pahala besar tuan-puan. Saya ulang banyak kali, pahala besar. Ustaz tu Allah dia besar lah. Bukan cerita betul. Bukan cerita nafsu. Orang perempuan dia kata alah nafsu lah cerita. Bukan cerita pahala. Tak ada nafsu pun tak apa. Tidur je. Bukan kira nafsu. Kira pahala. Jadi ni kes ni tuan-tuan. Kes yang orang tua ni. Rupanya dia tidur asin berpuluh tahun dah. Tak ingatlah berpuluh tahun dalam cerita tu. Datanglah jin. Sebab dia kata apa? Dia kata, sunyi ustaz, 20 tahun dah tidur asin. Sunyi, orang lelaki ni tuan-tuan, dia bukan nak apa-apa pun, nak bagi ada perempuan di sebelah je. Dia sunyi. Rupanya yang mengisi kekosongan dia ni adalah jin datang tiap-tiap malam. Datang sembang kan? Dia pun tak tahu jin tu. Dia kata, aku duduk tengok 2-3 orang datang duduk sembang, aku layan. Rupanya jin. Jin layan. Jadi, tu yang bertemu dengan ustaz tu, perawat tu. Perawat pun cakap apa? Makcik dengan pakcik ni cara solusi dia mudah je. Pakcik kena duduk tidur sekali. Tak perlu buat apa pun. Jangan takut. Sebab apa nak rawat pakcik ni? Pakcik ni jin datang, dia kata. Kacau dia. Jin perempuan datang 2-3 orang tengah-tengah malam. Sebab pakcik ni cakap apa? Sunyi. Tidur tak ada orang, dia kata sebelah. Yang perempuan dia pula tak larat ustaz. Oi dah 90 dah umur. Dia main tak larat lah. Dia ingat pakcik tu nak lagi. Pakcik nak apa 1 tahun dah. Takut rupanya. Isteri dia takut. Fobia lebih. Dia tahu dah. Tahu dah. Orang jantan ni tak boleh percaya, dia kata. Dia tak ada kerja lain, dia kata. Jadi takut tuan-tuan kena duduklah untuk nak dapat pahala. Takut tu buatlah cara-cara takut. Baik, kita baca sikit lagi. Ni lagi padu tuan-tuan. Ni badui pula datang bertemu Nabi. Dia hadis ni panjang, kita sekadar sempat saja. Hadis ni panjang. Badui ni dia nak beriman kepada Nabi sampai dia minta dengan Nabi supaya Nabi tunjuk mukjizat. Barulah dia nak beriman. Nabi tunjuk dia beriman. Apabila dia beriman, dia percaya kepada Nabi ni, dia mengucap asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian dia kata, boleh tak aku minta satu lagi dengan Nabi? Minta apa? Nak sujud pada Nabi. Dia percaya. Percaya betul, ni yang Rasulullah betul ni. Sebab Nabi tunjuk mukjizat depan mata dia. Kita baca mukjizat. Lahirlah hadis yang selalu kita sebut tuan-tuan. Rupanya panjang hadis tu. Hadis tu apa? Nabi kata, kalau boleh sujud sesama manusia, aku bukan suruh sujud pada aku, tapi aku nak suruh sujud perempuan, sujud pada suami dia. Sebab suami dia ni besar terpangkat dan pahala. Setiap kali kamu sujud tu pahala yang besar. Tapi tak boleh, Nabi kata tak boleh, tak benarkan. Oleh kerana syariat tidak membenarkan sujud sesama manusia, maka kamu tidak boleh sujud. Dia minta nak sujud pada Nabi.
Kenapa? Kerana dia tengok takjub sangat Nabi boleh buat benda yang dia minta. Baik, kita tengok apa mukjizat yang Nabi tunjuk kepada Badui ni. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Bermula dalil yang menunjukkan atasnya itu. Barang yang diceritakan. Nak tunjuk apa? Sama. Iaitu tanggungjawab besar isteri terhadap suami. Nabi nak cerita ni besar tak besar tanggungjawab dia. Kalaulah boleh sujud, aku akan suruh sujud. Tapi tak boleh, Nabi kata. Ni. Bahawa sesungguhnya seorang Badui ni orang kampung, tuan-tuan, pendalaman. Kalau kita kan aslilah Jakun, Sakai. Orang panggil Sakai asli kan. Tuan-tuan tak biasa dengar tu istilah Sakai. Sakai ni orang asli. Kalau kampung saya tu dia nak marah dia nak menyumpah orang ni, dia nak maki orang, woi Sakai. Asli kan. Perangai macam Sakai. Tu dia marah tu. Sakai ni ialah etnik asli, tuan. Kita panggil Jakun. Orang Arab pun dia ada asli juga. Asli. Hari ni kita tak berapa asli mana dah, tuan. Lebat pada kita lagi hari ni. Asli hari ni tak ada dah. Nak tengok dulu pakai kulit, baju pakai kulit, seluar pakai daun kayu, tak ada dah. Pakai bawah lebih pada hebat pada kita lagi. Make up pada hebat pada kita lagi. Make up orang asli, tuan. Keluar dalam TikTok asli, tapi tak nampak asli. Kenapa? Dah make up lebih hebat pada orang Melayu. Orang Melayu pula. Orang lokal lagi. Ni Badui ni, Arab. Datanglah ia Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkata ia Badui bahawa sesungguhnya engkau telah menyuruh engkau akan manusia kepada Allah. Kamu ajak orang sembah Allah Ta'ala, percaya kepada Allah Ta'ala. Engkau suruh dan aku percaya dengan dikau. Bahawa sesungguhnya engkau telah menyuruh engkau akan manusia kepada Allah Ta'ala, dan aku percaya dengan dikau, dan tiada aku benarkan akan dikau melainkan dengan mukjizat yang diperlihatkan akan daku. Dia kata apa? Badui ni dia pergi bertemu dengan Nabi, dia kata aku boleh percaya kepada engkau duk seru sembah Allah Ta'ala. Aku boleh percaya pada engkau, dia kata dengan cara apa? Dengan cara engkau tunjukkan pada aku mukjizat. Mukjizat ni apa? Perkara luar biasa berlaku pada Nabi. Itu mukjizat. Kalau luar biasa berlaku kepada orang soleh, itu dipanggil apa nama ni, apa dia? Karamah ni berlaku kepada wali. Dia kalau soleh ni maunah. Maunah. Kalau berlaku pada orang soleh, sebab orang soleh tak semestinya wali. Tak semestinya wali. Tapi kalau wali, autolah dia soleh. Kadang-kadang dia soleh baru, tapi belum naik wali. Bagus. Belum naik wali. Wali lagi tinggi. Soleh tu pun dah tinggi dah. Nak maqam soleh ni tinggi, tuan. Maqam soleh ni tinggi. Bukan soleh biasa panggilan kita tu. Bukan. Panggilan kita tu nama soleh. Haji soleh. Bukan baik anak aku ni soleh. Doa tu. Kita doa kat anak kita soleh. Itu biasa tu. Dia maqam soleh ni, martabat soleh ni tinggi. Dia ada definisi dia. Walaupun tinggi tapi belum dapat pangkat wali. Maka luar biasa berlaku pada wali, orang panggil karamah. Luar biasa berlaku pada soleh, orang panggil ma'unah. Gin ma'unah Arafah, senapan di Bukit Gerik tu. Bukan tu nama je tu. Nama dia kan ma'unah kan, yang dikepimpin oleh Amin, bekas askar. Tu nama dia tu, bagus tu ma'unah tu. Ma'unah ni perkara luar biasa berlaku pada orang soleh. Ni dia nak suruh Nabi tunjuk perkara luar biasa. Bersabda baginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kau kendaki? Kamu nak apa? Rasulullah layan mamak ni. Tak apalah, berkapung-kapung lah. Jakun-jakun lah, sakai-sakai lah, Nabi layan. Nabi ni dia layan semua orang. Budak pun Nabi layan. Orang perempuan tua Nabi layan. Perempuan muda jaga lah. Perempuan muda jaga. Nabi dia berhati-hati dengan perempuan muda. Tapi perempuan tua Nabi layan macam ibu dia. Tapi ada batas dia. Nabi cerita ada batas walaupun perempuan tua. Kerana tetap bukan mahram. Apa Nabi layan? Nabi tanya, engkau nak apa? Engkau nak suruh aku tunjuk apa?
Maka berkata ia Badui, aku suruh, engkau suruh akan pohon kurma yang sudah kering ni, sudah mati. Dia minta Nabi suruh Nabi pergi dekat pokok kurma hak mati ni. Sedap dia suruh Nabi. Ni jakung tua pun kata apa. Ni sahabat marah ni. Tapi sahabat Nabi cool, Nabi kata biar. Ni Saidina Umar marah ni, nak pancung je ni. Nak kurang adab ni. Siap suruh Nabi. Dia kata, engkau, cakapkan Nabi, engkau ni, dia kata pergi dekat pokok kurma mati tu. Maka datang ia pokok tadi akan daku. Suruh mu pergi cakap kat pokok tu, biar pokok tu mari jumpa aku. Ramai action dia. Dia suruh Nabi pergi cakap kat pokok mati tu, pokok kurma. Kebetulan kata ulama, tempat mereka berdua, tempat mereka duduk ni ada pokok kurma yang mati sebelah kiri kanan. Dia suruh Nabi pergi pokok kurma, depan pokok kurma hak mati, cakap supaya suruh pokok kurma datang dekat aku, kat Badui tu lah. Tu kuan sama. Dan adalah antara hadapan kedua, dia cerita. Ada kedua itu satu pohon kurma yang kering lagi sudah lama. Tu adalah antara hadapan keduanya. Berada di hadapan Nabi dan Badui itu ada sebatang pokok kurma yang mati. Sudah lama dah mati. Ni dia tak nak pokok hidup, tak nak. Hidup boleh, tak ada masalah apa. Ni hak mati ni, dia nak pokok kurma dah mati. Maka bersabda bagi Badui itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergilah olehmu. Sedap suruh orang. Nabi suruh dia pergi. Engkau pergi kat pokok tu, engkau cakap. Ni Nabi. Dan kata olehmu baginya, bagi pokok tu, bahawa sesungguhnya Muhammad yang memanggil akan daku. Nabi suruh, Nabi tak layak ni. Ni naik kepala ni. Nak suruh kita pula pergi duduk kat pokok tu, nak cakap kat pokok, oi pokok, kau berjalan pergi kat Badui tu. Besar sangat Badui tu. Tak, Nabi tak layan ni. Nabi kata apa? Engkau pergi depan pokok, cakap kat pokok, hai pokok, Muhammad panggil engkau. Tu dia kata bahawa sesungguhnya Muhammad yang memanggil akan dekau. Ni hadis, tuan hadis. Kalau tak hadis ni jangan panggil Muhammad direct. Jangan panggil mak je. Haram. Ni Nabi cerita ni, hadis ni tak apalah sebab panggil Nabi. Kita pula jangan panggil direct Muhammad. Kena panggil gelaran. Rasulullah, Nabi Muhammad. Kena buat Nabi depan. Nabi Muhammad. Jangan direct panggil Muhammad bin Abdullah. Tak boleh. Ya Muhammad lagi kurang adab. Lagi kurang ajar panggil. Panggil Muhammad. Ya Muhammad, ya Muhammad. Qasidah tak boleh tukar. Kena tukar. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Kena buh gelaran dia. Sebab apa? Sebab wajib beradab dengan Nabi. Haram tidak beradab dengan Nabi. Salah satu cara beradab ialah memanggil Nabi, salah memanggil Nabi, dan haram memanggil Nabi direct nama dia. Kerana kemuliaan. Orang yang paling mulia ialah Nabi kita. Bapak kita pemulia, kita pun tak panggil bapak kita direct nama dia. Cuba panggil depan kita, depan bapak kita dulu. Masa bapak kita hidup, panggil direct. Kerana dia buat, tak ke dia sepak kita, terajak kita. Ni Nabi lebih besar daripada bapak kita, kerana Nabi ni adalah makhluk seafdal makhluk di dunia. Nabi bukan Jibril. Nabi ni dia, kedudukan dia paling afdal makhluk, paling afdal ialah Nabi, bukan Jibril alaihissalam. Sebelum Jibril itu, sebelum Nabi kita lahir, Jibril lah. Lalu dia pun pergilah Badui ni. Dah lewat lah. Tak, kita nak berhenti. Punya lewat dah. Maka berkata ia, engkau suruh akan pohon kurma yang sudah kering ini, maka datang ia akan dikau. Dan adalah antara hadapan itu satu pohon kurma yang kering lagi sudah lama. Maka bersabda bagi Badui itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergilah olehmu, dan kata olehmu baginya bahawa sesungguhnya Muhammad yang memanggil akan dikau.
maka pergilah ia badui dan berkata ia badui, hai pohon kurma, perkenankan olehmu akan Muhammad bahawa sesungguhnya ia Nabi tadi memanggil dekau. Dia pergi jumpa pokok tadi, dia cerita, Nabi panggil kau. Maka bergerak-geraklah pohon kurma itu daripada pihak yang kanannya, dan tercabuklah segala akarnya, dan bergerak-geraklah kepada sebelah kirinya, maka tercabuklah pula segala akarnya. Maka jadilah ia pohon kurma tadi datang seperti demikian itu kepada Nabi. Maka tak kala hampir ia kepadanya, memanggil ia pokok tadi serta assalamu alayka ya Nabi Allah. Ini kita sambung ke datang. Ini pokok kurma ni kita sambut ketika mana maka tak kala hampir ia pokok kepadanya pada Nabi tadi, memanggil ia pokok tu assalamu ala. Nabi, pokok ni dia bergerak. Ni pokok ni dia bergerak, berjalan sampai kat Nabi, tercabut akar-akar. Ni badui tengoklah. Pergi depan Nabi, dia bagi salam. Kita akan sambung akan datang depan, tak sempat lagi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.